Selamat tengah hari semua. Okey, baik. Untuk pelajaran kita pada hari ini adalah bertemakan kepada subjek kita iaitu pendidikan kesihatan tingkatan 1. Baik, kita nak tunjukkan sedikit tentang topik kita pada pagi ini. Harap kamu menonton dari luar. Tonton dulu gambar ni, video. Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam kelas pendidikan jasmani dan kesihatan bersama saya Cikgu Siti Fadilah. Stadium pembelajaran pada kali ini adalah berkaitan pemakanan, manakala stadium kandungan menyatakan amalan pemakanan yang sihat. Apakah dia makanan yang sihat? Apa pula makanan yang tidak sihat? Jom sama-sama kita bincangkan pada topik kali ini. Makanan sihat itu adalah makanan yang mengandungi pelbagai sumber nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan pada kadar yang betul. Manakala makanan yang tidak sihat itu adalah makanan yang mengandungi kurang nutrisi dan boleh mendatangkan penyakit berbahaya sekiranya diambil dalam kuantiti yang berlebihan. Jom kita lihat apakah jenis makanan yang sihat. Makanan yang sihat terdiri daripada yang pertama, sayur-sayuran. Sebagai contoh, sawi, salad, lobak merah, kacang panjang dan sebagainya. Yang kedua, makanan berprotein. Makanan berprotein terdiri daripada telur, ikan, daging dan juga ayam. Yang ketiga, biji dan tendusu. Sebagai contoh, susu, gandum dan juga keju. Yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan juga merupakan makanan yang sihat seperti rambutan, apel, anggur, pisang dan lain-lain. Apakah kepentingan makanan yang sihat? Makanan sihat membantu mengurangkan risiko penyakit kronik. Ia juga membekalkan nutrisi dalam tubuh badan serta membantu pembesaran yang sihat. Apa pula makanan yang tidak sihat? Makanan yang tidak sihat terdiri daripada makanan dan minuman ringan seperti jajan, minuman dalam tin, aiskrim dan juga kulit-kulit. Makanan yang terlalu masin juga merupakan makanan yang tidak sihat seperti keropok dan juga kacang yang digoreng. Selain itu, makanan yang terlalu berminyak juga dikategorikan sebagai makanan yang tidak sihat seperti ayam goreng dan juga kentang goreng. Makanan yang telah rosak dan basi juga dikategorikan sebagai makanan yang tidak sihat untuk dimakan. Apakah kesan yang akan kita alami bila kita makan makanan yang tidak sihat? Kita akan mengalami masalah obesiti, mudah diserang penyakit berbahaya seperti sakit jantung serta kurang nutrisi dalam tubuh badan. Seterusnya, kita akan belajar mengenai piramid makanan Malaysia. Apa itu piramid makanan? Piramid makanan ialah satu carta yang membantu kita untuk merancang pengambilan jenis-jenis makanan dan sikatan makanan yang sesuai untuk kita setiap hari. Piramid makanan terdiri daripada 4 aras. Aras 1, makan secukupnya. Aras 2, makan banyak. Aras 3, makan sederhana. Dan aras 4, makan sedikit. Apakah makanan yang termasuk dalam setiap aras piramid makanan? Jom kita simak dan lihat bersama-sama. Aras 1,
Aras tua. Aras tiga. Aras empat. Daripada piramid makanan ini, kita dapat rumuskan jenis-jenis makanan bagi setiap aras. Aras satu mewakili makanan seperti mi, biji ring, roti, nasi dan juga ubi. Aras dua mewakili sayur-sayuran dan buah-buahan. Aras tiga terdiri daripada ikan, ayam, daging, kacang dan susu. Aras empat lemak, minyak, gula dan garam. Sekian, terima kasih. Bye. Okey, baik. Jadi kamu tengok sedikit video tentang amalan makanan sihat. Apa yang kamu dapat? Siapa nak jawab? Tentang apa tadi? Makanan yang sihat. Ya. Dalam tu beritahu apa? Dalam tu dia beritahu makanan yang makan banyak, makan cukupnya, kerana dan sedikit. Ya, betul. Baik, selain itu apa lagi yang diterangkan tadi? Wais, tentang apa tadi diterangkan tentang aras apa yang beritahu tu? Dia kan ada aras makanan, apa yang kamu kena makan sedikit, apa yang kena makan banyak, apa makan secukupnya. Ada lagi apa? Taufan. Makan secukupnya macam makan nasi, mi, biji ring, itu je. Okey, cikgu nak sebut tentang makanan amalan yang sihat. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan amalan makanan sihat dan selamat, kepentingan mikronutrien dan juga makronutrien. Nanti cikgu akan terangkan apa itu makro, apa itu mikro. Okey, seperti yang kita lihat tadi, video tadi menggunakan tentang makanan yang sihat. Seperti mana tadi contoh dia apa dia? Macam Kek, burger, minyak, lagi air goreng, kentang goreng. Semua tu adalah contoh-contoh makanan tak sihat. Kamu boleh ambil, tapi pastikan kamu jangan ambil dalam kuantiti yang banyak. Sikit. Kamu kena banyak gunakan ataupun ambil perminan yang banyak. Seperti contoh sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Okey, baik ya. Baik, ini adalah panduan tentang makanan yang sihat yang menggunakan mikro dan makronutrien. Okey, apa itu makanan sihat? Siapa boleh tahu? Jadi siapa? Lagi? Okey, baik Isha. Bagus. Makanan sihat ni adalah makanan yang kita ambil setiap hari tapi mendapat mengenyangkan perut. Tapi ambil dalam kuantiti yang sama. Contohnya macam sayur, ikan, daging dan juga sebagainya. Jangan kamu ambil makan ayam, makan ikan sekaligus tak ada. Dia kena ada seimbang. Itu dipanggil makanan yang seimbang kan. Okey. Makanan sihat ni dapat membantu kita lebih cergas setiap hari. Okey, apa lagi? Afiq. Afiq ada ni. Okey, siap. Cuba boleh ya.
Okey, apa Fik? Buah-buahan. Okey, lagi? Sayur-sayuran hijau dan berwarna-warni. Biji penuh seperti beras kerak. Protein berkualiti dari ikan dan ayam. Lemak sihat dari kacang dan minyak zaitun. Okey, baik, ini adalah contoh makanan yang seimbang. Kalau kamu duduk di asrama, cikgu pernah duduk asrama dulu, setiap ni dia makan yang sama dia sediakan mengikut kualiti portion yang dibenarkan untuk ikut dia seimbang. Dalam tu kita cikgu dia bagi buah, ikan, ayam, ada sayuran. Semua ni lengkap dah. Lengkap di segi makanan seimbang. Okey, kemudian lagi. Okey, apa beza di antara mikro dan mikro? Mikronutrien apa dia? Ana. Apa maksud mikronutrien ni? Vitamin dan mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting untuk fungsi badan dan semula. Walaupun sedikit, kemungkinan boleh menyebabkan masalah kesihatan serius. Contoh vitamin A, C, D, zat besi, kalsium. Okey, vitamin dan juga mineral diperlukan dalam badan tapi dalam kuantiti yang sedikit. Bukan banyak, sebab kita perlukan banyak. Tapi untuk mikronutrien kita perlukan banyak kerana kita perlukan karbohidrat, protein dan juga lemak untuk memberikan tenaga dan juga untuk pembesaran kita pada setiap masa. Sebab tu kita perlukan benda tu. Benda tu, protein, lemak dan juga karbohidrat. Okey, apa maksud karbohidrat tu? Siapa nak tahu? Contoh-contoh karbohidrat tu boleh. Siapa tahu contoh-contoh karbohidrat tu? Okey, ini contoh dah karbohidrat dia. Ni apa ni? Nasi. Lagi? Roti, ya. Okey, ni contoh-contoh dia. Karbohidrat ni adalah sumber tenaga yang diperlukan kepada kita lah. Macam roti, nasi, biji ni. Soalan sini lah. Sama ada pulut, piring, nasi diperlukan untuk kita tenaga. Okey. Okey, perhadapan dicakap ni contoh-contoh dia punya proses macam mana karbohidrat ni diperlukan dalam kita punya pengumpulan tenaga kita. Okey, kemudian lagi. Okey, fungsi protein pula. Okey, baik. Dia untuk protein macam ikan, ayam, daging, itu contoh-contoh protein. Protein ni diperlukan untuk memberikan tenaga. Sebab tu macam atlet sukan, dia perlukan tenaga yang banyak untuk dia bergerak. Sebab tu dia perlukan banyak protein yang digunakan kan. Okey, contoh-contoh protein dalam badan kita ni apa dia ni, Rahim? Membina dan membakar otot, kulit dan tisu badan. Ya, betul. Lagi? Memastikan isi dan hormon penting. Menguatkan sistem imun badan. Membantu proses penyembuhan kulit. Ya, itu adalah contoh-contoh protein membina otot, kulit kan. Kau bayangkan di negara-negara di Afrika, mereka tak ada cukup zat protein tu. Mereka kurus, tak sihat kan. Itu sebabkan contohnya sekali di mana kau nampak yang nampak di lasak ni di mana? Palestin. Tengok semua Palestin. Mereka semua kadang-kadang tak ada langsung makanan. Bantuan kan. Sekali seluruh daripada luar bantu mereka bagi makanan. Tengok kadang-kadang mereka kurang protein, ada mati pun ada mati sebab kelaparan. Ada makanan langsung. Kan kita masih di Malaysia tu masih lagi memang lagi tak sebab ada makanan, tapi di sana tak ada langsung makanan. Kesian kan budak-budak lapar makan apa yang ada juga. Rumput lepas tak hidup kan. Rumput makan petas pun ada. Lepas tu kita perlukan, kita bersyukur lah Malaysia kita lagi ni lah. Okey, contoh macam kamu ni murid perlukan protein untuk pemasaran pesat dan juga untuk otot yang kuat. Sebab tu bila atlet ada sukan semua tu, mereka perlukan banyak protein untuk membina otot mereka dia kuat ni. Macam pelari 100 meter, tengok badan besar kan. Dia gunakan dia punya otot dia besar. Sebenarnya kita tengok satu siaran TV, banyak TV, kau tu mesti
Seringai tu kan. Seringai dia tu atlet Malaysia, walaupun besar, dia proses makanan dia akan perlukan sekali, dia akan makan seekor ayam panggang untuk dia minum otot yang lebih kuat. Bayangkan dia punya makanan itu pulang kepada atlet-atlet lah. Macam sebenarnya tiap universiti diperlukan banyak tenaga kan. Minum badan yang di dulu kan, makan telur sehari sekali makan 10 biji. Sebab dia nak guna otot yang lebih kuat lagi. Makan ayam seekor, atlet minum badan kan. Itu punya pemakanan dia, cara makanan dia. Okey, contoh protein. Seperti mana apa? Ikan. Jadi ayam, kacang kan. Kacang semuanya adalah contoh protein. Okey, kemudian sebenarnya seperti mana? Okey, lemak dan juga tenaga pelindung organ. Lemak penting juga dalam badan, tapi lemak kita ada dua, iaitu lemak jahat dan lemak baik. Lemak jahat ni dia akan kumpul di mana? Di bahagian otot organ kita. Contoh macam jantung, lemak di hati, di paru pun ada, mereka akan kumpul di situ. Sebab tu kadang-kadang kita pernah dengar tak? Tiba-tiba dia kena serangan jantung. Pernah dengar tak? Dia tak tahu kan dia ada serangan jantung. Sebab dia disebabkan oleh kumpulan lemak yang terlalu banyak. Sebab lemak ni kita gunakan bagi tenaga, tapi dia kumpul di situ, dia menyebabkan lemak kita makin bertambah banyak. Itu lemak jahat. Lemak baik ni dia berkumpul dalam makanan, bila membuat aktiviti berlari, berbola sepak, lemak tu akan terbakar. Kerana dia gunakan sebagai sumber tenaga. Faham? Lemak tu kan. Okey, dalam lemak ni pun banyak lemak yang sihat. Okey, tengok sumber tenaga. Apa baca Afiq? Baca ni. Sumber tenaga. Sumber tenaga memberikan tenaga 2 kali ganda sebenarnya daripada karbohidrat untuk aktiviti bertenaga tinggi. Okey, lemak ni memberikan lebih tenaga lagi kan dalam aktiviti kita. Okey, kemudian pun lemak sebagai apa? Naufal? Okey, lemak sebagai apa? Melindungi organ penting seperti jantung dan buah pinggang daripada kecederaan. Ya, betul. Sebab tu lemak dia ini kita pada kesediaan. Kesediaan kerana organ penting ni macam jantung tu bukan kat luar, kat dalam kan. Itu kat luar, buah pinggang bukan kat dalam. Sebab tu fungsi dia lemak tu. Baik ya. Penyerap tenaga, penyerap vitamin, membantu penyerapan vitamin A, D dan K yang larut dalam lemak, dibantu lemak melarut ke vitamin. Okey, jadi kita sebut tentang lemak sihat kan? Tengok lemak sihat apa dia? Minyak zaitun dan canola kan? Lemak ikan yang lemak seperti salmon, kacang dan juga bibian dan juga aprikot. Aprikot ni kacang ni. Dan juga buah zaitun. Okey, ini lemak tak sihat. Kamu kena masak minyak yang beberapa kali tu tak sesuai tau. Kita minyak masak tu minyak hitam kan. Itu tak sesuai langsung untuk proses makanan yang mana. Lepas tu minyak bila pakai sekali lagi tu buang. Itu panggil tak sihat. Okey, jadi juga penjaga keras. Makanan segera yang juga yang berproses. Tak boleh guna kali. Kuih muih, ada kuih muih manis yang berlemak tinggi. Itu pun bahaya. Okey, ini mikronutrien penting untuk kadang-kadang membaca zat besi, kemudian vitamin, kalsium. Okey, Denisha, kita ada berapa bahagian, kita ada berapa komponen penting, ada berapa? Tadi sebut tentang lemak, lagi? Betul, bagus. Okey, tengok. Amalan penting juga pemakanan yang sihat. Sebelum makan kau buat apa? Basuh tangan dengan sabun yang bersih tangan. Makan, tengok. Dalam botol ni makan. Bahaya nanti makan penyakit. Salah satu punca penyakit apa namanya tahu ni adalah apa tak tahu. Makan yang sihat. Kalau cucian tangan tak kena.
Okey, pastikan masak dengan betul, masak ikan. Cikgu boleh tengok dalam satu kes yang mana di negara Jepun, dia punya seorang wanita dewasa, dia suka makan sushi. Sushi makanan yang mentah kan? Mentah. Bila dia suka makan sushi, dia sebenarnya tak masak. Satu hari dia satu kepala. Lepas tu dia scan penuh dia punya ulat dalam badan dia. Ulat kan. Sebab makanan kita dalam makanan tak basuh, macam tak dimasak betul. Ikan ke, kemudian ayam, daging lembu, tak masak, jangan makan. Sebab dalam tu dia ada bakteria kan. Ikan tak masak, kamu bila kau makan nanti lama-lama cacing dalam tu akan biar penuh dalam badan kamu. Ini kita jadi kan, dia tunggu penuh, dia tunggu ulat dalam badan dia. Kalau dia tak masak, dia besar tu je. Sebab tu Islam melarang kita makan lagi bukan mentah satu dia yang makan haram tu. Dia bisa makan. Sebab dia dalam tu ulat lah kan. Bahaya kan. Okey, kemudian bila makanan yang rosak, yang mudah rosak, pastikan kamu kena simpan tempat yang betul kan. Kita macam apa yang mudah rosak? Saya. Kenapa yang mudah rosak? Daging ke, ikan ke, pastikan tempat yang betul. Jangan simpan. Pernah tak kamu simpan ikan, daging mentah dalam tempat yang bukan freezer? Tak ada, mesti tempat yang sidi buku kan, freezer kan. Okey, hilangkan kontaminasi, maksudnya cek dulu makanan kamu dah luput karet tu. Bila dah luput boleh kena buang. Jangan simpan lagi dah, kamu tak cukup makan. Macam roti kan, roti garingnya dia tempoh masa beberapa hari dia makan, lepas tu dia buang. Sebab dia tempoh masa dia agak singkat. Okey, ingatlah keracunan ni boleh buat maut, cerit-berit, muntah, demam yang berpanjangan. Bayangkan kalau kamu makan makanan yang tak sihat kan, daya kalori kan, apa jadi? Muntah semua, cerit-berit, demam terus. Makanan yang tak ada. Okey, tips badan sihat untuk kulit kita ni. Apa maksud dia? Tips maksud dia sini, pelbagai makanan setiap hari kan. Makan makanan yang diperlukan oleh nutrien. Minum air secukupnya. Berapa gelas sehari kita minum? Putri? 3 gelas 48 minum kalau untuk dewasa 3 liter sehari kan. 3 lebih. Jangan belah 3 liter. Mungkin lagi mesti buah pinggang dia akan lebih cepat bekerja. Dia mesti masa cepat ada. Masa tu nanti takut lama-lama berpindah kan. Rosak lah. Okey, yang paling penting ni bersenam sekurangnya 3 ataupun sejam sehari. Senang lah, pergi jogging ke, pergi bersepak ke, main badminton, sebagainya lah. Okey, kurangkan makanan. Makan gula-gula. Apa lagi? Kek. Lagi? Makanan yang ada minyak. Ayah lah. Kurang makan apa ni? Medias, burger, KFC, pizza. Kurangkan lah. Okey, tambah makanan yang sesuai macam dia. Buah segar, sayuran, biji penuh dan kacang. Okey, jaga makanan, jaga kesihatan. Kunci akademik cemerlang, formula neutral seimbang, minuman harian ya. Okey, situ baik. Okey. Okey, ini contohnya. Dia bagi apa ni? Dia bentuk apa? Dia ni makanan. Okey. Araf pertama. Okey, dia kena ambil makanan apa ni? Makanan yang paling banyak. Nasi green lagi ubi-ubi ya. Jadi nasi macam roti sebagainya lah. Okey, ada dua dia? Dua dia lah, 2 buah.
Jadi soalan juga, pastikan kamu dah ambil makanan lebih banyak daripada sekurang 5 kali sajian, 5 kali kan. Okey, yang ketiga kena ambil dalam bentuk sederhana. 1 hingga 2 kali lah. Ayam, daging, ikan, sebagainya. Hasil susu dan susu lah, susu. Baik, yang last sekali Aras makan sikit saja. Lemak, minyak dan juga gula. Okey, setakat ni dia tanya tentang tadi kita ni, mana makanan. Ada tanya berat? Kenapa orang buruh binaan tu yang bekerja kontrak tu perlukan banyak-banyak? Kenapa? Kenapa? Kenapa orang buruh binaan yang berkasar yang buat rumah semua tu perlukan banyak tenaga? Kerana buruh ni mereka melakukan aktiviti fizikal sepanjang hari kan dia bangunan rumah tu dari pagi sampai ke petang, malam pun ada juga. Mereka perlukan banyak tenaga untuk meningkatkan lagi stamina lagi tu. Jadi otot bagi melakukan kerja mengangkat juga membina rumah. Lepas tu bukan banyak tenaga. Okey, kenapa atlet suka bukan banyak tenaga? Kau tahu? Supaya lagi sihat. Ya, kerana mereka bukan banyak perubahan untuk membaiki otot-otot mereka tu. Kerana mereka bukan banyak latihan lagi kan. Sekali perlu latihan, sekali mereka perlu berlari, sekali mereka perlukan banyak gerakan. Okey, bayi ataupun kanak-kanak yang sedang besar, kenapa? Bukan banyak tenaga makanan. Okey, apa? Kerana mereka dalam proses pembesaran, di mana mereka perlukan membina tisu-tisu yang baru, otot, tulang. Lepas tu bayi-bayi dia minum apa? Susu untuk membina tulang, supaya kuat dan juga supaya cepat pembesaran otot dia kan? Mereka perlukan banyak lagi bahan untuk proses pembesaran. Selain tenaga untuk bermain juga berulang. Kamu ini jangan risau, kamu tak besar, tapi kamu bukan banyak lagi tenaga pemakanan yang sihat. Okey, siapa ni ada kerja apa tak? Tanya. Kerja apa? Okey, dalam bentuk cikgu bagi satu latihan kamu. Ini satu contoh apa ni? Makanan. Ya. Okey, dalam pasangan kamu kena guntingkan berdasarkan kepada contoh yang di depan ni. Nampak tak? Okey, contohnya pertama ni apa dia? Kan? Lemak, minyak dan juga gula. Asin yang anak kedua ni, tiga. Okey, daging, ikan, kacang. Okey, anak tiga ni apa? Buah-buahan dan juga sayuran. Dan anak yang bawah sekali tu apa dia? Okey, kamu kena gunting tampakkan mengikut ni nanti tunggu pada seorang satu bulan bentangkan di depan. Boleh? Ya. Nofal mana? Boleh. Nofal dengan Ani. Hanya bisa dengan putih. Bincang dengan ada dengan apa? Okey, sampai dia. Ayolah. Cuba lagi bincang sampai. Cikgu, kami tak ada keluar cikgu. Tak tahu.
beri masa 10 minit je aku buat kerja tu. 10 minit ya. Buat kerja 10 minit aku jadi jawapan. Akan makan apa-apa. Bagi tu. Ya, dua. Tunggu, nanti ya. Ada. Ada contohnya. Boleh Pak? Kenapa? Bila lagi 10 minit. Kunci pintu. Ini mak pada awal lagi sini. Ah, bersih. Hmm.
Masih berapa tempat lain? Mak? Atas kat lagi ni. Yang satu. Ada orang. Ada orang tengah. Dah Dah tak siap tu, nanti tunggu tampalkan ya, tampal yang bunyi open lagi tu. Kalau tampal sikit nak setengah sikit lagi sejam. Masih 20 lebih. Dah berhenti lah sampai semua pergi. Okey, lagi 5 minit.
Ini aras itu aras apa yang kamu dah buat kan. Ini okey, aras kamu ni dia. Ada dua ni boleh. Okey ya. Okey, kita perhati terangkan dulu. Okey, jumpa Afi ni kan. Saya datang depan. Okey. Potong. Okey. Sini ni. Okey. Ini adalah makanan. Kan. Okey. Ini adalah aras yang kedua. Patutnya ada kedua atas, ada pertama di bawah. Okey, ini adalah karbohidrat. Ini buah-buahan, roti, makanan yang lain. Okey. Betul tak kau buat tu? Afiq dengan Raya. Betul tak? Ada pertama di bawah sekali tu. Bawah sekali tu betul. Betul sikit. Okey, tengok ah. Kalau perhatikan sini, Cikgu Musa salah. Sebabnya ni apa ni? Oh, itu Okey, sebabnya ni mi. Mi adalah karbohidrat. Di aras atas. Untuk aras bawah ni adalah buah-buahan juga, sayuran kan sahaja kan. Benda di sini kamu salah lah. Sebabnya mi goreng ni di bahagian karbohidrat, sayur ni di bahagian bawah. Ini pun tukar kan. Okey, salah satu. Kemudian atas ni bahagian makan dengan sederhana, iaitu bahagian ayam. Ayam dengan apa? Ayam, daging dan juga keju. Keju kan terusu kan, terusu. Okey, dan sekali adalah makan sedikit sahaja, iaitu benda yang manis, lemak dan juga bergula. Okey. Baik. Tahniah Afiq dengan Raya duduk. Salah dua. Okey, salah dua. Okey, kedua pula iaitu bulan 2 terdiri daripada Wais dan juga Naufal. Okey, terangkan Naufal, Wais. Apa yang kamu dapat adalah makanan ni? Ini ialah makan malam. Ini makan kejahatan. Betul. Ini makan secukupnya. Ini makan sederhana. Ini makan sedikit. Okey. Baik, betul dah. Bahagian kumpulan betul dah. Ada yang salah dah. Tengok di sini ada saya sebut saya betul. Ini adalah karbohidrat. Mi berdiri, roti. Ini adalah nasi. Ini adalah bahagian kita yang ini makan dengan sederhana, ayam dan juga kerusu. Dan sekali makan sedikit manis-manisan, gula dan juga boleh coklat betul. Okey, masih masa dalam. Okey, tiga. Anda dengan sokan datang apa? Okey, terangkan sikit tentang kamu yang semua tentang beli makanan. Apa? Anda dengan apa? Betul ada dua. Ada dua, okey. Okey. Ada dua makan lebih banyak. Ya. Ada satu makan banyak-banyak. Betul. Ada tiga makan dengan sederhana. Betul. Ada sempat makan sedikit. Okey, betul. Ada kesalahan tak? Betul. Tak ada kan? Betul kan? Okey, betul. Bagi tanda. Kurang tiga. Okey, kita empat.
beza ke lelaki tak apa? Apa yang betul? Indonesia. Ya. Okey, Zah. Betul. Betul. Okey, tu kamu betul gambar perempuan tu. Betul tak? Tengok. Okey, betul dari Isyarat kan? Tak ada salah. Tepuk tangan semua. Okey, gambar tu. Okey. Jadi bagi kamu dah faham tentang makanan yang seimbang. Makanan sihat kan? Kita sebagai Malaysia perlu bersyukur kerana kita sedang menikmati makanan yang cukup dia. Kita cukup segi karbohidrat, segi protein, segi lemak dan sebagainya. Lepas tu, tapi pasti kamu kena tahu lah makan semua tu apa kan. Okey. Okey, sejauh kuis lah kuis. Betul. Tapi dah lama tak ada. Ya. Okey, baik. Jadi kita sedikit sahaja setakat ini aktiviti kita pada tengah hari ini diharapkan kamu semua memahami tentang kita. Baik, itu saja. Sekian terima kasih.